Tidak boleh dipertikai kenyataan bahawa tindakan ganas ini menyerang negara berdaulat dan merdeka adalah tindakan biadab, melanggar prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan melanggar semua peraturan ketetapan dalam tatanan hukum undang-undang dunia. Oleh itu, Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Dan kita berpandangan bahawa tindakan ketenteraan yang berterusan ke atas negara bebas dan merdeka Iran, betapapun perbezaan dasar dan sikap terhadap negara tersebut, bertentangan dengan prinsip yang disepakati oleh dunia. Tentunya sebagai negara bebas dan merdeka, Malaysia hanya mampu menyeru supaya gencatan senjata berlaku tanpa syarat, dengan serta-merta, dan kalaupun ada asas pertikaian, ia harus kembali ke meja rundingan secara konstruktif. Selain dari ketetapan tersebut, tentunya sebagai kerajaan kita bertanggungjawab untuk memelihara dan menjamin keselamatan rakyat Malaysia supaya keberadaan mereka di sana dapat dijamin keselamatannya. Kita, terutamanya Wisma Putra, sedang memantau dari dekat, sebahagiannya dibantu oleh kedutaan dan menghubungi sekiranya memerlukan kerjasama membawa pulang, walaupun terbantu sekarang kerana tersekat penerbangan. Penerbangan dibolehkan dari Arab Saudi, tapi di negara lain masih lagi belum mendapat kepastian.